Restoran Pakiza. Bertempat di Jalan Sultan Azlan Shah, Choket. Ni dia dah sampai. Ini dia token shisha. Okay, good shisha. Alright. Ya, ini hantu shisha. Ni. Dah sampai dah. Apa khabar? Allah. Salam mau jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah air dah. Air ni. Air aku Order lah lemon kat atas semua. Aku dah makan ubat dah. Ni ubat dia sebenarnya. Ya. Okay, aku nak try lah. Seumur hidup kita pernah serius. Aduh. Ni boleh try lah. Boleh try Aku tengok cara kau buat. Dia cuba pasang tu macam mana? Masuk aja. Oh, itu dia punya tu. Oh, itu kau punya sendiri ke yang dia bagi Dia tadi? bagi. Lepas tu? Ni Flavor dia kat dalam flavor kat dalam. Kau flavor apa tadi? Double apple mint. Ni dia. Ini batu bata dia letak Batu bata gunung berapi. Ni expert. Dah berasap lah tu. Okey, dia wah. Kau boleh keluar macam duit RM tu Dia nak kaya lah aku. Dia punya nikmat dia. Kau ceritalah dia punya rasa dia macam mana. Dia macam ni. Dulu isap okok, lepas tu berhenti terjebak kan ni pula. Tapi okey lah yang ni. Tapi dia punya feel dia macam mana? Feel dia. Ada kurang okok je. Kurang okok. Macam orang isap vape lah. Ni guna asap tu kan. Tapi orang cakap, sebab aku tak pernah tau. Orang cakap, dia tak macam isap okok. Kalau isap okok kita seduh gitu kan. Dia macam humor macam tu kan. Oh macam tu Tapi dia punya ada aroma dia tu. Emo sekali. Kan? Oh Allah. Sambil lebih kurang vape lah. Tu nampak tu, berasap-asap tu. Ini kat Pakistan je ada. Kat Malaysia mungkin ada. Restoran Tom Yum tak ada. Restoran Tom Yum tak ada. Restoran Tom Yum tak ada. Ini dekat Pakistan. Nampak tu? Seni bina Pakistan. Rupanya kat Pakistan ni ramai orang Malaysia. Aduh. So inilah dia sahabat aku. Lama dah kami kenal, berpuluh-puluh tahun dah. Puluh tahun dah kita dah. Tapi yalah, kalau dalam waktu kerja tu kami susah nak lepak-lepak macam ni. So hari ni ada kesempatan kami ngeteh bersama, mengimbau kenangan lama dan bershisha bersama. Itu dia. Banyak. Okey, nanti nak berasap je. Nanti aku try Tapi nak yang kalau aku try, aku nak simpan aku hisap shisha ni sebagai kenangan. Kan? Sebab apa? Nak try main buku. Tapi jangan tu dia bang. Tak pandai tak ada asap. Tak keluar asap. Tak berani dah tunjuk, tak keluar asap sekali ni. Boleh lah. First time sejarah umur dah 57 baru ni aku pertama kali kena ni. Alah. Macam perak sikit. Okey, sempoi juga lepak kat sini. Okey, ciao dulu.